Assalamualaikum. Untuk makluman semua, bermula minggu hadapan akan diadakan pemilihan pembimbing rakan sebaya untuk sesi tahun 2026. Jika anda berminat, jom sama-sama tonton terlebih dahulu apa yang pembimbing rakan sebaya Sekolah Kebangsaan Jalan 6 kongsikan. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan, apa khabar? Adakah anda berminat untuk menjadi seorang pembimbing rakan sebaya? Sebelum itu, jom kita ambil tahu dahulu apa itu pembimbing rakan sebaya. Apakah itu falsafah PRS? Mari saya terangkan. Sebagai PRS, anda hendaklah sentiasa menghayati falsafah PRS, iaitu membantu diri untuk membantu rakan lain. Melalui usaha, membantu rakan anda memperoleh ilmu, kemahiran, pengalaman yang dapat meningkatkan keseimbangan diri. Oleh itu, anda wajar berusaha mempertingkatkan diri dari aspek pengetahuan, tingkah laku, komunikasi, kreativiti dan keimanan. Saya akan menerangkan apa itu prinsip pembimbing rakan sebaya. Prinsip pembimbing rakan sebaya adalah bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, tingkah laku atau keadaan fizikal. Dia pula akan terangkan peranan pembimbing rakan sebaya. Yang pertama, menjadi rakan yang peka terhadap perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. Yang kedua pula, memberi khidmat sokongan dengan membantu memperkenalkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Yang ketiga, menjadi salah satu sumber bantuan kepada rakan yang memerlukan pertolongan. Yang keempat, menjadi contoh teladan kepada pelajar lain. Adakah rakan-rakan tahu apakah itu etika pembimbing rakan sebaya? Yang pertama, bersifat amanah dan menjaga rahsia. Yang kedua, menerima dan hormati rakan serta orang lain. Yang ketiga, memahami batasan dan kemampuan diri. Yang keempat, sentiasa berusaha dalam meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Yang kelima, melaporkan kes kepada guru bimbingan dan kaunseling yang boleh merosakkan diri sendiri atau orang lain. Yang keenam, merujuklah kes rumit kepada guru bimbingan dan kaunseling. Yang terakhir, mematuhilah peraturan sekolah, norma masyarakat dan agama yang lain. Jom sertai dunia pembimbing rakan sebaya dan jangan lupa juga untuk mengisi bola online di rakan-rakan. Bye!